Abang Fatah. Saya macam, wah, saya pun salam lah kan. Saya salam lah. Terus saya macam, bang, sihat bang sihat, sihat kan. Saya start borak lah. Saya buat macam, yelah kita borak dengan abang tu. Saya macam, abang dari mana? Cakap, abang tadi daripada rumah. Tak jam pun, dekat je dengan rumah ni. Saya tanya lah, tak ada. Tapi sekejap lagi abang ada meeting. Tu saya macam, wow, walaupun Abang Fatah ni busy orang dia, dia tetap make time untuk kakak saya ni. Saya terus macam, oh. Lepas tu saya pun jalan lah dengan Abang Fatah kan, pergi kat tempat tu kan. Jalan. Lepas tu saya ingat Kak Ia dah masuk dalam. Kak Ia tunggu luar. Kak Ia tunggu dia guys. Saya macam ni. Lepas tu saya tengok muka Kak Ia, saya macam ni.